Okay, ni yang kita namakan Works Twin Ball Bearing Air Charger. Dia ada dual ball bearing dalam ni. Dia ada teknologi USA lah, teknologi. Okay, dia boleh tambah horsepower kereta kita 10 to 20%, 30% pun boleh. Depends on what type of car lah. Ni nama ni benda dia. Okay, cara pemasangan dia senang, very simple. Dia punya tutorial manual dia semua ada kat sini. Yang perlu kita tahu, apa itu brake booster, okay, hose vacuum. Daripada brake booster punya hose vacuum tu masuk ke combustion chamber, tu yang kena perlu tahu. Kalau boleh tu kita tak nak potong lah yang asal punya apa tu vacuum hose kan. Jadi kita pun cari tambahan. Kalau boleh kita cari yang heavy duty macam ni, Simota ataupun Samco punya brand. Okay, dia punya kepala dia ni kita boleh adjust. Kita boleh adjust sama ada kita nak buka angin besar ke angin kecil ke. Macam saya suka angin yang besar. Saya buka besar lah angin, kita boleh adjust. Nak tutup pun boleh, kurangkan angin. Jadi angin ni sempit lah. Tapi kalau boleh kita buka gelaras, kita longgarkan sikit, kita pusing. Buka besar sikit. Tapi jangan buka sebab terbarai ni. Agak-agak lah. Okay, macam ni. Okay, macam ni okey ni. Okay. So senang, plug and play. Ambil yang hose apa tu, kita cabut daripada combustion chamber ataupun daripada brake booster punya tempat tu, kita cabut, clip dia. Lepas tu yang hose tu sambung kat sini, yang ni kita sambung. Sama ada ke brake booster ataupun combustion chamber. Very simple. You start, masuk, and then ready to go. Boleh test power. Very simple. Ni kepada siapa-siapa yang boleh poster, yang tak tahu nak pasang. Manual dia semua ada dalam kertas putih. Okay, very simple.